persatuan umat Islam, Ya Allah. Amin. Pada malam ini kami bersatu menyambut mereka, Ya Allah. Amin. Sebagai pejuang Islam, Ya Allah. Amin. Yang ingin melihat Palestin dibebaskan, Ya Allah. Amin. Allahumma la ta'ala dhanban illa ghafartah. Wa la hamman illa farajtah. Wa la daynan illa qadaitah. Wa la hajata min hawajid dunya illa qadaitah, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dengan keberkatan majlis ini, Ya Allah, hancurkanlah Yahudi Zionis, Ya Allah. Bukakanlah Palestin kepada kami, Ya Allah. Agar kami dapat menunaikan salat di Masjid Al-Aqsa, Ya Allah. Pada hari yang menggembirakan hati kami, Ya Allah. Hati yang inginkan sembahyang di Masjid Al-Aqsa, Ya Allah. Ulal qiblatain, tempat para anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Dan kita dapat tahu ada kedua ketiga yang sedang nak pergi ke Gaza. Jangan orang kata mereka masuk ke Israel secara haram. Mereka tak pergi ke Israel, mereka nak pergi ke Gaza. Tetapi dikepung oleh tentera rejim Zionis Israel dan dibawa dan ditahan di Israel. Jadi jangan dengar cakap-cakap orang. Alhamdulillah, rakyat Malaysia, kita hanya membawa semangat Malaysia kita di bawah kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah pun menjalankan kuasa diplomasi yang tertinggi, dan kita telah dapat membawa balik anak-anak kita. Syukur Alhamdulillah. Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Malaysia menjadi satu lagi sejarah yang sangat besar. Kalau yang berada bersama di atas kapal 34 orang, seterusnya yang dipindahkan untuk berada di SNCC tinggal sampai 27 orang, dan akhirnya yang naik ke kapal observer dan akhirnya yang pergi sampai ke Gaza adalah 23 orang rakyat Malaysia. Tapi tuan-tuan, hari ini kita bercakap bukan berkenaan dengan angka 23, 34, 47 dan sebagainya. Kita telah sama-sama buktikan bahawa usaha untuk membebaskan Gaza ini adalah usaha kalian dan kita semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Daripada PDRM, daripada pramugari, daripada pegawai immigration, daripada pejuang-pejuang media, daripada guru-guru di sekolah, sahabat-sahabat media, artis, seterusnya para menteri, imam, dan juga semua yang ada yang pernah kita tahu. Malaysia ada perbezaannya. Kita berjuang dengan kesatuan hati. Ingat betul-betul hari ini cukup untuk kita kata enough is enough. Dan hari ini kita pulang dengan membawa satu mesej yang sangat kuat, iaitu kita ada resepi yang tersendiri, iaitu kesatuan hati inilah yang menyebabkan gelombang dalam negara, gelombang Malaysia sampai ke peringkat dunia. Tekadkan hati, kuatkan semangat, kita tidak terhenti di sini. Insya-Allah pada besok hari di Axiata pada pukul 8 malam bersama dengan menteri-menteri penaung dan penaung utama kita Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita akan maklumkan gelombang kedua dan apa yang kalian boleh bersama untuk mainkan peranan sehingga Palestina merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini sekali lagi, Sumut itu adalah kita, Nusantara itu adalah kita, kebangkitan itu adalah kita. Kita tidak akan tidur, kita tidak akan alfa selagi mana Malaysia tidak berdiri di depan untuk mempertahankan Gaza. Jadi saya jemput semua sekali untuk balik nanti kita sujud syukur bersama
teruskan kunut nazilah, teruskan satu hati dan juga solat hajat, kerana inilah senjata yang kita gunakan untuk berlawan dengan Zionis laknatullah. InsyaAllah sebentar nanti saya akan berikan mic ini kepada Tuan Nadir yang sebenarnya adalah pencetus awal untuk gelombang Sumut Nusantara ini, dan insya-Allah kita harapkan besok semua sekali turun di Aziata kerana kita nak dapatkan semangat dan juga mandat misi Malaysia ku untuk Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Alhamdulillah, setelah kita berhempas pulas hampir 2 bulan, hari ini natijahnya kita lihat di hadapan mata kita. Bagaimana walaupun kita tidak berjaya untuk break the siege, tetapi kita berjaya untuk break the silence. Dan buktinya adalah kehadiran kalian semua yang berada bersama-sama menyambut ketibaan kita di sini. Setiap satu daripada kalian adalah denyut nadi untuk Palestin. Setiap orang yang berada di hadapan saya pada hari ini adalah tunjang kekuatan, dan dengan semangat dan solidariti kalian kita boleh sampai ke sini pada hari ini. Tetapi jangan lupa, perjuangan kita baru bermula. Mereka yang berada di bumi Gaza pada saat ini, mereka masih lagi dibedil, mereka masih lagi dibunuh, mereka masih lagi dizalimi. Dan duka citanya hari ini 8 Oktober, malam 7 Oktober, menandakan 2 tahun mereka berada di dalam suasana genosid. Mereka masih lagi kelaparan, mereka masih lagi kehilangan, mereka masih lagi perlu kepada kita dan sokongan kita. Justru jangan biarkan perjuangan kita berakhir pada hari ini, kerana perjalanan kita masih lagi panjang. Omar. Anak ini di usianya 5 tahun telah melalui 2 kali genosid, 2 kali peperangan. Alhamdulillah, kerana ayahnya seorang warga Malaysia, kerana kerajaan Malaysia berada bersama-sama perjuangan kita, kerana rakyat Malaysia berada bersama-sama dengan kita, anak ini selamat pada hari ini. Tetapi jangan lupakan anak-anak kita yang lain yang ada di bumi Gaza, yang tidak punya negara yang boleh mempertahankan mereka, yang tidak punya kerajaan yang boleh memastikan genosid terhenti, yang boleh memastikan mereka selamat, boleh minum, boleh makan dan boleh bernyawa. Jangan lupakan mereka, kerana mereka pastinya menantikan kita. Esok kita akan berkumpul semula dan kita akan memberikan mandat baru kepada rakyat Malaysia. Apa yang perlu dan boleh kita lakukan, insya-Allah bersama-sama. Terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih pada penaung kita yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Terima kasih pada menteri-menteri yang sudi turun ke lapangan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Erdogan dan juga pimpinan-pimpinan negara yang lain yang bersama perjuangan kita. Dan kita sebutkan kepada rakyat Gaza, kita sebutkan ila ahlina fi qita' Gaza lan natawaqqaf wa sanakunu ma'akum khudhilna bahran walakin sanamdi jawan wa barran hatta nuharrir al-Aqsa wa nuharrir Palestin biiznillah ta'ala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! InsyaAllah, dan yang terakhir kita akan jemput Wakil Seri Kandi Sumut Nusantara. Besok insyaAllah kita akan tampilkan Ardel, Zizi dan lainnya lagi. Ada ramai di belakang ni yang masih kurang sihat. Sebelum saya nak panggil Farah Lee, boleh tak saya nak tanya, yang datang-datang ni datang secara sukarela ke secara paksa? Datang kerana Gaza ke datang kerana dipaksa? Datang kerana Malaysia ke ataupun datang kerana dipaksa? InsyaAllah kalau datang kerana Malaysia, kita akan bebaskan Gaza atas nama Malaysia. Saya jemput Puan Farah Lee. Dipersilakan. Annyeonghaseyo. Saya rasa macam artis Korea lah, banyak sangat orang jemput dekat airport ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini bukan sahaja mewakili rakan-rakan wanita yang menjadi delegasi Malaysia, tapi juga mewakili wanita-wanita dan ibu-ibu yang sedang ditindas di Gaza, di Palestin. Jika kalian lihat di kepala saya, ini adalah simbol sumut kami wanita delegasi Global Sumut Fatila, di mana hak kami untuk practice our religion and belief ditindas, tudung kami dirampas, kami dimalukan di depan lelaki ajnabi dengan tidak memakai tudung, dan kami terpaksa mengambil t-shirt putih ini untuk menutup rambut dan juga kepala kami untuk menjaga maruah kami sebagai seorang wanita di sana. Jadi nanti kalian semua akan berpeluang untuk mendengar cerita pada setiap delegasi-delegasi yang terlibat dalam misi kali ini. Bermacam-macam hak kemanusiaan yang ditindas. Access to clean water, access to medication, access to sanitary products, violence dan macam-macam lagi. Tapi itu hanyalah mungkin kurang 1% daripada penderitaan dan hak asasi manusia yang ditindas di dalam Palestin, di dalam Gaza. Jadi saya wakil kami di sini rasa sangat bangga dengan mendengar suara-suara yang sangat kuat menyambut kami kembali. Tapi saya nak ingatkan dan saya harap suara-suara inilah yang digunakan untuk pembebasan Palestin sehingga ke akhirnya. Terima kasih Malaysia. Free Palestine! Saya cakap takbir. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! InsyaAllah yang terakhir atas permintaan saya jemput Ardel untuk menjemput semua ke Aziata. Beliau duduk dalam keadaan yang kurang sihat tapi semangat dia luar biasa. Jadi kita bagi semangat yang paling luar biasa kepada Seri Kandi kita dan Ardel. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih sebab secara sukarela untuk hadir untuk menyambut kami semua. Allahu Akbar. Saya tak dapat untuk berkongsikan banyak. Saya harap semua dapat hadir ke Aziata untuk bersama-sama solidariti demi Palestin. Boleh? Terima kasih semua.
terakhir, Rahmat dia nak bagi semangat sebelum kita tidur supaya kita tak boleh move on untuk datang besok. Silakan Rahmat. Saya akan sebut free Palestine, boleh? Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Biruh bidam Nabi ya Aqsa. Biruh bidam Nabi ya Aqsa. Ramai-ramai. Biruh bidam Nabi ya Aqsa. Biruh bidam Nabi ya Aqsa. Biruh bidam Nabi ya Aqsa. Takbir. 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 Alright, insyaAllah kita bergerak. Tanya, habis semua saya. Tolong belakang saya, Pres. Baiklah.